Bab ketiga, bab tentang kunci salat itu ialah suci. Qutaibah, Hannad dan Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, kata mereka, Waqi' meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Kata Imam Tirmidzi lagi, Muhammad bin Bashar juga meriwayatkan kepada kami. Katanya Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami. Katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat itu ialah suci. Tahrimnya takbir dan tahlilnya taslim. Nota ketiga ini hanya mengandungi satu hadis ini saja. Tak sempat saya nak masukkan yang keempat. Kalau yang keempat tu jadi panjang pula. Jadi ini hadis yang ketiga dalam Sunan Tirmidzi. Tajuk yang dibuat oleh Imam Tirmidzi-nya berbunyi babu ma jaa anna miftah as-salah at-tuhur. Bab tentang kunci salat itu, kunci sembahyang itu ialah suci. Boleh juga kita terjemahkan dengan bersuci. Perlu diketahui sebelum kita memulakan perbincangan tentang hadis yang ketiga ini, bahawa tajuk bab yang dibuat oleh Imam Tirmidzi dianggap ulama-ulama hadis sebagai tajuk yang paling mudah dan paling jelas berbanding gurunya Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Kalau Bukhari nak bincang tajuk tu pun satu hal, perlu banyak perbincangan lah. Sebab di situ dia simpan khazanah ilmunya, fiqhnya, istimbabnya, dia masukkan di dalam tajuk babnya. Imam Tirmidzi pun buat tajuk juga, tapi tajuk dia adalah yang paling ringan. Itu perlu kita tahu. Dan tajuk ini memang dibuat oleh dia sendiri, tidak sebagaimana Sahih Muslim. Dia tidak sempat buat tajuknya. Kalau kita perhatikan tajuk ni, ia sebenarnya adalah satu bahagian daripada lafaz hadis yang akan dikemukakan di bawah ni, iaitu hadis yang ketiga, sebahagian. Ini adalah permulaannya. Tadi kan kita baca, cuba tengok tu, matan hadis, kita panggil yang disebut oleh Nabi SAW, itu matan hadis. Rasulullah SAW bersabda, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dia ada tiga bahagian sebenarnya. Sabda Nabi SAW tu kalau kita analisa, dapat kita bahagikan kepada tiga. Yang pertamanya, miftahus salah at-tuhur. Itulah yang Imam Tirmidzi ambil, jadikan tajuknya. Jadi tajuk tu paling mudah, paling ringkas dan ringan. Diambil daripada hadis itulah, permulaan hadis. Miftahus salah at-tuhur, itu satu bahagian. Wa tahrimuha at-takbir, itu bahagian yang kedua.
Wa tahliluha at-taslim, itu bahagian yang ketiga. Dia ada 3 juzuk. Kita panggil 3 juzuk, 3 bahagian. Hadis ni kalau kita nak pecahkan, nak pisah-pisahkan, boleh kita pisahkan kepada 3 bahagian. Imam Tirmidzi ambil bahagian yang pertama untuk dijadikan tajuk. Babu ma jaa anna miftah as-salah at-tuhur. Babu ma jaa, kita tak terjemah situ. Kalau kita baca kitab-kitab lama, Jawi lah, kitab Jawi Melayu lama, dia akan terjemahkan ma itu dengan barang. Dia mesti barang. Sekurang-kurangnya kalau kita baca yang Syekh Marbawi punya tu, Bahrul Madhi, saya pun masa buat ini tengok juga. Bahrul Madhi itulah yang ada pun pada kita. Sebenarnya kitab hadis yang agak besar yang dikarang oleh ulama kita itu, tak ada lain. Tak ada lain. Dia walaupun dia, ialah dia orang lama juga, orang lama, jadi bahasa dia tu macam itulah, dia guna bahasa lama. Bab barang yang barang yang datang ia. Ja'a tu makna datang kan? Datang. Jadi ma itu maknanya barang. Kalau terjemahan baru, ma itu maknanya apa? Orang Melayu kemudian ni, moden ni, dia terjemah apa. Orang Melayu lama, sastra Melayu lama, ma itu diterjemahkan dengan barang. Melayu baru, apa. Kita tak terjemah begitu juga. Ini apa yang datang, apa maksudnya, dan apa maksud ma itu. Ma, kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, adalah isim mausul namanya. Isim mausul. Isim mausul ini adalah satu isim mubham. Mubham maknanya sama, tak jelas. Satu kata nama yang menunjukkan sesuatu yang samar, tidak jelas. Baik, kalau kita kata barang, apa barang? Barang tu apa? Boleh belaka kan? Boleh. Semua tu nak kata apa, barang tu apa pun. Kalau kita kata apa pun begitu juga. Apa yang saya tahu. Jadi apa yang saya tahu tu apa tu apa? Tak jelas. Masih samar. Apa ni? Ja'a selepasnya itu dipanggil silah. Kalau dari segi nahu lah, nahu bahasa Arab, silah. Silah kepada ma itu, sebab ma mengendaki silah dan aid, sebab dia adalah mausul ismi. Panjang lah nak cerita, saya pun tidak nak bincang nahu, tidak nak bincang nahu. Kalau kita bincang nahu sini panjang lagi, dan tak perlu pun, untuk kita tak perlu. Jadi maksud ma itu apa? Hadis. Hadis. Ma itu kalau ditafsirkan, kalau dibayankan, dinyatakan, maka maknanya ialah hadis. Hadis itu maklumlah, hadis Rasulullah, ja'a yang datang. Ini hadis Nabi SAW bahawa anak kunci salat itu ialah suci. Itu hadisnya yang menerangkan ma tu. Apa hadis tu? Gini-gini. Jadi ja'a datang. Apa maksudnya? Datang. Maksudnya wasala. Ma wasala ilaina. Min al-hadith an-nabawi misalnya. Ma wasala ilai itu makna, kalau dalam bahasa Arabnya lah, itu begitulah.
Datang itu mana hadis yang sampai kepada kita. Ma warada, boleh juga, sebab itu orang kata dalam bahasa lama dia sebut warid. Ada warid ke? Mana ada dalam hadis tu sampai kepada kita. Warid, warada itu warid lah. Yang ni hadis yang sampai kepada kita. Nak sampai itu macam mana? Kena ada sanad lah. Sampainya melalui saluran itu, saluran sanad itu yang Imam Tirmizi sebutkan. Dia ambil daripada hadis ni yang ketiga, 3 orang gurunya, Qutaibah, Hannad dan Mahmud bin Ghailan. Itu sanad yang pertama, saluran yang pertama. Selepas tu dia ada, selepas Sufyan itu ada ha menunjukkan pemalingan sanad, tukar sanad. Melalui sanad selepas ha itu, Imam Tirmizi ambil daripada gurunya yang lain, namanya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ambil daripada Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ambil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Adapun sanad yang pertama, 3 orang gurunya itu ambil daripada Waqi'. Waqi' ambil daripada Sufyan. Jadi sampai kepada Sufyan, daripada Sufyan ke atas itu sanadnya sama, satu, bersatu di situ. Di bawahnya pecah. Sampai situ jadi satu. Atas itu sama sanadnya. Jadi sampai kepada kita, maknanya hadis ini kita tu, kalau kita nak katakan Imam Tirmizi, maksudnya melalui dua saluran sampai kepada dia. Hadis ini sampai kepada dia melalui 2 saluran. Dan sampai kepada kita, ini tradisi ilmu kita, dia bersanad. Sampai kepada kita, nak tengok itu, tengok dalam nota yang pertama lah, saya sudah bagi dah. Daripada saya sampai kepada Imam Tirmizi ini, apa sanadnya? Di sana kita sudah senaraikan ada berapa mata rantainya. Mata rantai sanad itu ada berapa sampai kepada Imam Tirmizi. Dan kalau dikira terusnya daripada situ, daripada Tirmizi ni sampai kepada Rasulullah, berapa ada? Daripada situ dikira. Jadi tengoklah di sana. Bila kita kata wabihi qala haddatsana, itu cara baca hadis. Ni mula-mula ni, kalau tadi saya bacakan wabihi qala haddatsana Qutaibah, padahal wabihi qala tu tak ada pun, tak tertulis di sini. Memang begitu, dalam kitab mana-mana pun dia ada beginilah. Tapi bila nak baca tu, orang tak baca haddatsana terus, orang tak baca begitu. Orang baca wabihi qala haddatsana. Bihi itu dengannya, yani bil isnadil madhkur, dengannya, yani dengan sanad yang tersebut, yang telah saya kemukakan di awal, yani pada nota 1 itu. Dengan sanad itu, yani daripada tak mahu sebut banyak kali lah, jadi panjang, ambil masa. Jadi sanad itulah sentiasa, setiap hadis ini sampai kepada Imam Tirmizi. Dengan sanad itu, yang tersebut itu, qala, Imam Tirmizi berkata. Qala tu yang ni Imam Tirmizi berkata, haddatsana Qutaibah. Imam Tirmizi kata, Qutaibah, Hannad dan Mahmud bin Ghailan cerita kepada dia, dan seterusnya. Itu maksud wabihi qala. Saya telah jelaskan dalam nota yang pertama, sila lihat situ. Apa maksud wabihi? Bihi, hi itu balik ke mana? Itu semua tu kita kena faham lah. Sebab kita belajar sekarang ni kitab, walaupun tak nampak kitab dalam bentuk nota ni, nipis-nipis ni. Tapi kalau kitab tu tebal lah. Inilah tebal, setengah-setengah tu dia jadi banyak jilid pula. Yang saya buat belajar dulu 1 jilid saja, Tirmizi 1 jilid saja, tapi tebal lah. Dan tulisannya pun halus, panjang. Yang saya buat belajar dulu itu 1 saja. Itu kitab lah. Jadi yang kita belajar ni kitab. Bila
kitab Tirmizi yang lengkap beginilah adanya. Cuma yang tidak adanya dalam Arab dia tu, Melayu tu lah yang tak ada. Itulah. Yang lain-lain semua yang Arab ni ada dalam Tirmizi yang asal. Kalau kata Mukhtasar Tirmizi, mana dia tak ada ni. Kalau ada tajuk dia ambil. Kemudian sanad ni tak ada. Tak ada bincang tentang sanad. Sanadnya dibuat seperti yang kita buat untuk Sahih Muslim tu kan. Mukhtasar Sahih Muslim tak ada sanad. Terus ambil daripada sahabat. Macam di sini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus daripada situ. Itu kalau mukhtasar. Kemudian komen Imam Tirmizi selepas ni tak ada. Tapi bila kita bincang kitab Tirmizi selengkapnya, maka kena bincang semua. Dengan sanadnya, dengan komentarnya, semua tu kena bincang. Kalau kita tengok kitab-kitab lama kan, dia banyaklah. Itu sebab jadi tebal. Tapi dari segi perbincangan yang halus, teliti, dan bincangkan segala-galanya bagus dari sudut itu. Untuk kita umumnya saya rasa tidak perlu perbincangan-perbincangan. Dia bincang sampai habislah. Bab macam anna, kenapa anna tidak inna? Inna pun boleh juga kan. Kenapa tidak? Habis ceritalah sebab ini semua. Jadi itu tidak perlu, kepada kita tak perlu. Saya hanya bincang dari segi kandungan dia, pengajaran dia. Apa yang boleh kita pelajari daripada hadis Nabi SAW dan yang berkaitan dengan komentar Imam Tirmizi, itu saja yang kita tekankan. Adapun tentang yang halus-halus, yang tak ada kena-mengena sebenarnya dengan maksud asal Imam Tirmizi, itu kita tak bincang lah. Kalau bincang itu jadi panjang lagi, tak perlulah. Orang zaman dulu, saya belajar aliran tempat kita pembelajar, dua negara pembelajar. Jadi saya dapati ketinggalan cara tu. Sehingga kan kalau kita belajar di pondok ni dia kuat nahu Arab. Jadi bawalah kita apa pun, dia akan habis masa dalam nahu. Jadi sehingga kita hilang punca. Apa yang nak dibincang sebenarnya? Ni kita apa? Jadi bincang nahu pula. Semua perkara begitu. Sebab apa? Sebab dia memang penekanan di situ. Dan sebab itu dia jadi kemas, kukuh ilmu tu. Sebab baca apa pun dia mesti tengok dari sudut itu. Tapi rasanya tidak perlu cara macam tu. Kalau nak nahu lah. Ini kita nak bincang ni hadis. Yang kita nak bincang ni hadis. Jadi lebih ke situlah begini. Baiklah. Untuk mudah kita terjemahkan bab tentang saja. Bab hadis tentang, begitulah. Tentang tu maksud hadis lah. Jadi ringkas. Bab tentang kunci salat itu ialah suci. Jadi di sinilah hadisnya. Ada di sinilah hadisnya. Suci boleh kita terjemahkan dengan tuhur boleh kita terjemahkan dengan suci. Satu lagi dengan bersuci. Bersuci. Sebelum ni kita sudah bincang, kalau tuhur maknanya bersuci. Tahur maknanya bahan yang nak kita gunakan buat bersuci, seperti air dan lain macam debu tanah dan sebagainya untuk bertayamum, itu tahur. Ini disebut tuhur, bersuci. Kalau bersuci makna perbuatan kita bersuci. Maknanya dalam keadaan kita kotor, berhadas, kita kena bersuci dululah. Itu perbuatan, bersuci dulu. Kalau suci, ya, mengambil kira keadaan kita tu sendiri. Kalau kita sudah suci, sudah ada wudu, tak perlu bersuci. Tak perlu bersuci lagi, sebab kita sudah suci.
Jadi suci itu sebenarnya yang dikehendaki. Bersuci untuk mendapat suci itulah, untuk jadi suci itulah. Jadi maksud suci di sini ialah luas, luas. Dan itu telah kita bincangkan dalam nota sebelum ini. Telah kita bincangkan dalam nota sebelum ini. Qutaibah, Hannad dan Mahmud bin Ghailan. Yang mana kita sudah bincangkan tentang perawi ini. Kita sudah sebutkan biografinya, latar belakangnya sedikit sebanyak. Sebelum ini tak akan diulang lagi. Kena tengok sana. Macam di sini, nota 39, 38. Ini mengambil kira nota yang sebelum ni, bukan mengambil kira yang ni. Macam hadis ni, hadis yang ketiga dah, nota hadis ni, dalam nota ni. Dan nota dalam ini, nota kita ni bersambung. Jadi yang dulu dalam nota dulu 37, ini 38. Nota 39, sedikit keterangan tentang latar belakang Qutaibah dan Hannad telah berlalu pada nota 6 dan 9. Ini 38. Jadi kena tengok dululah. Kena tengok yang lepas. Sedikit latar belakang. Kita tidak nak bincang tentang dia sepenuhnya. Kalau kita tengok kitab Rijal, maka panjang lah. Seorang-seorang perawi itu kadang-kadang berpuluh-puluh muka surat menceritakan tentang latar belakang. Jadi dalam nota kita ni hanya sekadar yang diperlukan, sedikit sebanyak sahaja. Bukan nak bincang sepenuhnya, sebab itu bukan tempatnya. Kalau tidak, kita akan habis masa di situ. Akan habis masa di situ. Mahmud bin Ghailan, ini 3 orang guru Imam Tirmidzi. Mahmud bin Ghailan tak ada lagi. Nota 40. Mahmud bin Ghailan Al-Adawi Al-Marwazi. Kunyah beliau ialah Abu Ahmad. Bila kita belajar kitab-kitab ni, kena faham kunyah itu satu perkara yang perlu disebut. Kunyah maknanya nama gelaran, nama panggilan. Abu Ahmad, Ibnu sekian-sekian, Ummu sekian-sekian itu dipanggil kunyah. Dulu ada dalam setengah-setengah nota saya tulis di sini kunyah, Kunyah, kunyah. Itu yang betulnya. Tapi saya tukar sekarang ni. Jadi kunyah. Kunyah ni, ini bukan sebutan Arab. Kalau nak kira, kunyah bukan sebutan Arab. Sebutan Arabnya ialah kunyah. Tapi saya takut orang kita baca kunyah pula. Kunyah pula. Jadi sebab itu saya tukar. Fikir, ini boleh mengelirukan. Orang yang tak tahu dia baca kunyah pula. Bukan kunyah, kunyah. Susah. Kunyah beliau ialah Abu Ahmad. Mahmud bin Ghailan adalah seorang tokoh sunnah. Tengok, ini sekadar yang diperlukan lah. Dia ni siapa? Perawi ni ahli bid'ah ke apa? Tidak. Bukan ahli sunnah. Sekadar ahli sunnah tidak. Tokoh sunnah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Sufyan bin Uyainah, Fadl bin Musa, Al-Walid bin Muslim, Abi Awanah, Waqi' dan lain-lain. Jadi ini sekadar ni perlu sebenarnya. Kalau nak kira, benda ni perlu. Kalau orang kata dia ni belajar dengan sekian-sekian orang, betul ke tidak? Kalau tengok di sini, ringkas saja. Ni beberapa orang guru dia saja, ramai lagi yang lain. Mungkin orang dakwa dia ni belajar dengan satu orang, sebenarnya tidak. Kita nak tahu macam mana. Ini kena merujuk kepada kitab Rijal. Kitab Rijal yang lengkap berpuluh-puluh jilid itu, itu kalau dia tulis dengan lengkap, misalnya
Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, dan lain-lain lagi. Tahdzibut Tahdzib tu 12 jilid, itu saja. Dia sebut semua, setakat mana yang dapat dikesan, dia sebut semua guru dia. Kalau murid pun begitu juga. Kita ni tak sebut habis, tapi kena faham. Jangan keliru. Ada juga orang yang mendakwa, dia kata ini murid dia juga. Sebenarnya tidak. Jadi kita nak tahu murid ke tidak, kena tengok pula dalam kitab-kitab rijal yang besar-besar itu. Adakah yang didakwa sebagai murid dia tu memang murid dia, atau yang didakwa sebagai guru tu memang guru dia? Kadang-kadang ada juga disebut dalam kitab-kitab rijal tu sendiri, sebenarnya tidak begitu tepat. Sebab apa? Bila orang buat perbandingan, tengok tak kena masa dia tu. Kalau kata murid, murid apa selepas dia mati baru lahir, yang dikatakan murid itu macam mana? Benda ni penting untuk mengesan. Kadang-kadang orang masukkan dalam kitab-kitab tu dakwa, lepas tu buat cerita yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Kalau sebut betul murid dia, di mana? Hadisnya itu di mana? Dalam kitab mana? Orang dapat kesan. Tapi kalau murid itu bukan sebenarnya murid, tiba-tiba dikatakan ini murid dia, lepas tu dibuat, direka hadis atas nama murid itu, dikaitkan dengan dia, boleh mengelirukan. Inilah kijau ulama hadis. Kadang-kadang setengah-setengah ulama hadis tu habis hayat dalam nak mengesan benda-benda ni. Takut-takut orang guna nama-nama mereka ini untuk menipu manusia. Reka hadis, sebarkan benda ni, dikatakan ini riwayat Mahmud bin Ghailan melalui murid-muridnya sekian, padahal tidak ada. Kalau ada, dalam kitab mana riwayat dia tu? Kita boleh kesan dengan cara begitu. Tapi susah kan? Susah tu, kerja berat. Kerja berat tu. Orang yang kaji bahagian perawi ni saja, dalam bahagian hadis itu, dia khusus saja, khusus itu. Dia tak bincang dengan yang lain. Tak bincang dengan yang lain. Sampai begitu sekali. Jadi ada bahagian-bahagian pula dalam hadis ni. Bukan semua yang masuk dalam bahagian hadis ni, bidang hadis ni, dia bincang tentang kandungan hadis tu sendiri. Tidak semua. Nak bincang itu ambil masa pula. Bincang tentang perawi-perawi ni saja. Nak kesan betul ke tidak? Berapa banyak dalam Tahdzibut Tahdzib tu sendiri misalnya, ia dipertikaikan. Ini sebenarnya yang dia sebut ini tak ada bukti yang jelas. Tak ada bukti yang jelas bahawa sebenarnya dia sempat berguru dengan orang ni. Tak ada bukti. Jadi ini hijau ulama-ulama rijal, dipanggil ulama rijal. Satu bahagian lah dalam ilmu hadis. Jadi perlu ingat, bila saya sebut begini, bukan ini saja. Sebab itu saya selalu sebut dan lain-lain. Maknanya ada lagi lah. Nak pasti kena tengok sana lah. Sebab kita tidak nak tumpu ke situ. Selain Abu Daud, semua pengarang 6 kitab utama hadis meriwayatkan hadis daripada beliau. Bukhari, Muslim, apa semua tu selain Abu Daud. Yang 6 tu selain Abu Daud, semuanya ada meriwayatkan daripada beliau. Macam di sini Imam Tirmizi ambil daripada dia, Mahmud bin Ghailan. Kata Ahmad bin Hanbal, ini pun satu lagi, ini masalah ejaan. Saya pun susah hati juga. Kadang-kadang Hanbal saya tulis M, di sini saya tulis N pula. Sebenarnya betul kedua. Dalam tulisan Arabnya ha nun ba lam, bukan ha mim. Ha nun. Tapi kalau dari segi baca, memang orang baca Hanbal, nun bertemu dengan mim, Hanbal. Tapi dari segi ejaannya bukan mim, nun. Jadi betul kedua. Cumanya atas kita lah nak sebut itu. Kalau sebut di hadapan orang yang belajar, Ahmad bin Hanbal, dia tahu. Dia tahu. Ni orang tak belajar. Tu dia boleh buat kesimpulan.
Tak ada pasal-pasal kita mendedahkan kejahilan kita kepada dia. Yang betulnya hambal, walaupun ejanya nun. Itu beza. Mahmud bin Ghailan adalah seorang yang paling arif tentang hadis. Beliau juga seorang tokoh sunnah. Bila kata tokoh sunnah, dia tak terlibat dengan bid'ah lah. Dia menentang lah bid'ah dalam apa bentuk sekalipun. Itu maksud sunnah. Sebab sunnah lawannya bid'ah. Itu maksud dalam kitab-kitab hadis. Dia kata sahibu sunnah. Apa maksud? Maksudnya dia usahkah nak mengamalkan bid'ah? Dia menentang bid'ah. Ini sifat. Itu apabila dikatakan sahibu sunnah, bukan dia ahli sunnah saja, tidak, bukan begitu. Sahibu sunnah maksudnya orang yang memperjuangkan sunnah, orang yang hidup dengan sunnah, dan orang yang menentang bid'ah. Sebab sunnah lawannya bid'ah. Kalau kata sahibu bid'atin, itu ahli bid'ah lah. Ini sahibu sunnah. Dia ikut sunnah. Sebab seperti mana kita tahu kan, tauhid lawannya syirik. La ilaha illallah, nak menafikan syirik. La ilaha menafikan syirik. Illallah mengisbatkan tauhid. Tauhid satu saja. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu nak mengisbatkan sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Itu perlu faham. Tauhid lawannya syirik. Ahli tauhid, dia tidak mungkin ada syirik. Dia tidak hidup dengan syirik. Dia bahkan menentang syirik. Itu ahli tauhid. Yang kedua, setiap orang Islam yang mengucapkan dia ada dua tu. Dia ada dua. Dia ikut sunnah. Lawannya bid'ah. Dia tak akan berkompromi dengan bid'ah. Itu baru dikatakan sahibu sunnah. Kalau dalam kitab-kitab hadis disebut itulah. Imam An-Nasa'i pula mengatakan beliau seorang thiqah, seorang yang dipercayai. Mahmud bin Ghailan meninggal dunia pada tahun 239 Hijrah. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, kata mereka tiga orang itu sebab kata mereka. Waqi' meriwayatkan kepada kami. Jadi saya perlu jelas kalau kita tengok di atas itu haddatsana, haddatsana, haddatsana semua. Kadang-kadang kita akan bertemu nanti dia sebut akhbarana. Di situ pun saya terjemah sama. Meriwayatkan saja. Setengah-setengah orang dia kata haddatsana menceritakan, akhbarana mengkhabarkan. Lebih kurang kepada orang ramai ni tak ada makna semua tu. Tak ada makna semua tu. Kepada orang yang belajar hadis memang ada beza. Tapi kenapa saya buat tak ada beza? Sebabnya mazhab Imam Tirmizi seperti gurunya Imam Bukhari, haddatsana dengan akhbarana baginya sama saja. Asalkan sampai maksud nak cerita kata dia, ini orang ni meriwayatkan kepada dia. Orang ni yang cerita kepada dia. Cerita kepada dia tu meriwayat kepada dia lah. Cukup lah. Sebab dia tak ada bezakan di antara dua istilah itu. Tak ada beza. Sedangkan kepada Imam Muslim dia berbeza. Haddatsana maknanya yang guru baca, dia dengar. Dia bukan dengar seorang, ramai bersama dengan dia. Itu haddatsana. Ada juga yang dia kata haddatsani, guru dia baca, guru dia sebut hadis itu, dia dengar. Dia dengar dia seorang, tak ada orang lain. Itu haddatsani. Kalau akhbarana pula, hadis itu dia baca, murid yang baca, guru dengar. Guru dengar, tapi bersama murid itu ada ramai lagi kawan-kawan dia. Itu akhbarana. Kalau akhbarani, ada disebut akhbarani. Kadang-kadang dia sebut ni saja, dia tulis ni saja. Itu pandai-pandai kita lah baca. Jadi kalau akhbarani maknanya murid baca di hadapan guru, guru dengar, murid itu seorang saja.
Ketika tu dia terima hadis tu dia seorang, bukan ramai. Itu bezanya. Jadi semua tu bila kita baca ni perlu diambil kira. Habis saja di sini Imam Tirmizi hadatsana semua kita terjemahkan meriwayatkan sama saja. Kenapa? Kerana mengikut mazhabnya sama. Di antara akhbarana dengan hadatsana tu tak ada beza. Bolehlah yang kamu baca pun kamu nak kata hadatsana, tak kata akhbarana, boleh juga. Yang guru baca kamu nak kata akhbarana pun boleh juga. Boleh. Sama saja. Bagi dia begitu. Waqi'. Siapa Waqi'? Sedikit sebanyak keterangan tentang latar belakang Waqi' telah pun diberikan pada nota 11 yang lalu. Sila tengok di sana. Meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Berhenti setakat tu sanad itu. Saluran riwayat yang pertama berhenti setakat tu. Kemudian Imam Tirmizi nak sebut sanad lain pula, saluran lain pula, yang juga sampai ke situ juga. Bila sampai situ daripada Sufyan ke atas itu sama. Pada sanad yang lain, sebelum sanad yang lain itu, saluran yang lain itu ditulis ha. Kalau dalam yang teks asal dia tu ha. Selepas Sufyan ha wa haddatsana. Tapi kena baca ha qala wa haddatsana. Walaupun tak ada qala. Kalau nak cari qala tu tak ada lah, memang tak ada. Tapi cara dia kena baca. Kalau tak baca begitu, tahulah kita dia tak belajar. Itu saja. Macam tadilah Hanbal apa tu, kita tahulah dia tak belajar. Ini pun begitu juga. Kalau orang tu baca hadis, maknanya dia ni tidak belajar cara tu pula. Tak belajar cara kitab itu. Itulah yang dikatakan belajar secara talaqi. Dalam talaqi ni dia sebut benda-benda tu. Dia sebut benda-benda tu. Kadang-kadang orang yang belajar hadis pun dia PhD lah hadis, ikut cara baru. Bila dia baca hadis lain tak pukah, benda-benda macam ni dia tak tahu nak baca, masih tak jelas lagi. Itu teruk lah, malas sekali lah. Sepatutnya tidak begitu. Belajar cara baru pun ialah bagus juga, tapi tak boleh tinggal yang lama tu. Banyak perkara sangat, kita akan ketinggalan. Daripada Sufyan. Siapa Sufyan? Akan datang pun dalam sanad yang kedua pun sampai kepada Sufyan juga. Saya buat dalam kurungan itu kata Imam Tirmizi lagi. Itu sebagai menterjemahkan ha. Ini melalui saluran yang kedua. Imam Tirmizi ambil daripada guru yang lain, namanya Muhammad bin Bashar, juga beriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Rahman bin Mahdi. Itu guru dia lain, tidak tadi. Dia meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan. Sampai di situ sama. Jadi siapa Sufyan itu? Sufyan Sufyan, nota 42 tu ada di situ. Nama dan salah silah. Tak tahulah saya pun bahasa Melayu ni kan. Ya kadang-kadang saya tunggu, kadang-kadang saya tak tunggu. Susah juga. Sebab apa? Salah silah tu kalau nak kira tak betul tu. Tapi itulah yang digunakan dalam bahasa Melayu. Dah sudah jadi bahasa Melayu, biarlah. Yang betulnya itu diambil daripada bahasa Arab kan, silsilah lah. Bahasa Arabnya silsilah. Jadi bahasa Melayu jadi salah silah. Kalau salah silah itu lain. Kalau bahasa Arab itu dia sudah sirah apa? Sudah sirah apa di perkataan apa? Sudah jadi muntahal jumuk pula. Macam lain. Tapi tak apalah, ini sudah jadi Melayu kan. Sudah jadi Melayu. Nama kalau dalam bahasa Arab dia sebut gitulah, silsilatun nasab. Silsilatun nasab, keturunan.
Nama dan salah atau silsilah ikutlah. Lengkap keturunan beliau ialah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi. Kunyahnya ialah Abu Abdillah. Seperti tadilah. Seperti tadi, ini satu perkara yang mesti dijelas. Apa kunyahnya? Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam hadis-hadis ni dia mengelirukan setengah-setengah kitab tu. Kalau kitab-kitab yang utama ni okeylah, apalah. Kalau dalam kitab-kitab yang jarang dibaca oleh orang, kadang-kadang dia sebut haddatsana Abu Abdillah. Siapa pula Abu Abdillah? Dia sebut itu mengelirukan, padahalnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi sebab kita kena tahu Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang thiqah, hafiz, faqih, abid, imam dan hujjah. Kalau macam ni segala lafaz ta'dil diberikan kepadanya. Ini orang panggil lafaz ta'dil. Ta'dil itu makna lafaz pujian yang menunjukkan kelebihannya. Dia ada dua, lafaz ta'dil, lafaz jar atau tajrih, lafaz yang mengurangkan, mencacatkan, mengaibkan, menyatakan kekurangan. Itu dia ada dua. Ini orang panggil lafaz ta'dil. Kalau ulama kata begini tentang dia, maknanya orang yang hebat. Memang hebat pun, memanglah dia tu hebat. Thiqah boleh dipercayai, hafiz. Kalau dalam kitab-kitab hadis dia sebut hafiz, bukan hafiz Quran. Quran tu dia tak cerita dah, tak cakap dah pasal Quran. Sebab semua hafal Quran. Semua hafal Quran. Bila umat Islam ni dia maju dalam bidang agama, dia akan jadi gitu. Kalau tidak, mana dia ketinggalan lah tu, masyarakat tu. Dulu saya ni nak menghafal Quran saja, pergi ke India dulu, masa budak dulu. Tak ada di Malaysia. Sampai begitu sekali. Maknanya agama tu tak kemas, tak mantap sebenarnya. Pada ketika itu, walaupun sudah ramai yang belajar, ada pondok, guru-guru pondok pun dia tak hafiz, belajar gitu. Tak kukuh sebenarnya macam tu. Tapi kalau negara-negara yang maju dengan agama, dia memang hafal Quran ni dia tak sebut dah, tak cerita dah. Bila kata hafiz ini maksudnya hafiz hadis. Itu yang disebut. Sebab hafal Quran ini apa ni panggil saiz. Driver kereta kuda tu hafiz. Driver kereta biasa, dia hafiz. Biasa. Saya duduk di Pakistan, doktor dia hafiz, engineer hafiz Quran. Biasalah. Doktor yang selalu merawat saya masa saya budak dulu di sana, Doktor Syafiq nama. Dia tu doktor tapi dia hafiz. Bulan puasa dia jadi imam. Keadaan macam tu sudah semakin ada di tempat kita. Tapi berapa puluh tahun selepas dia, jauh lama, kita baru nak ada yang macam tu. Dulu tak ada. Tuan guru pun tak hafiz Quran, pun tak hafiz pusaka hadis. Ni kalau sebut dalam kitab-kitab gini, yang saya sebut ni sebab apa? Sebab dia beza. Ini hafiz ni maksudnya hafiz hadis. Faqih. Bila sebut faqih dalam istilah lama, istilah mutaqaddimin, maksudnya mujtahid. Jangan kita ingat faqih ni ahli fiqh biasa. Kalau zaman sekarang ni faqih maknanya ahli fiqh. Dah, bukan begitu. Faqih di sini maknanya mujtahid. Dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis pun kalau sebut begitu di peringkat maknanya seorang mujtahid. Orang kata kepada Ibnu Abbas, dalam Bukhari ni pun ada, orang kata kepada Ibnu Abbas, macam mana tuan Muawiyah, yang Sayyidina Muawiyah, dia berwitir dengan satu rakaat saja. Pelik. Witir dia satu saja.
Kalau orang lain, dia tidak satu, dia buat dulu dua ke, lepas tu satu salam, bagi salam, lepas tu dia buat satu lagi tambah. Hakikatnya 3 lah. Dia tidak tunggal begitu. Ada juga yang buat satu salam, bukan 2 salam, 3 rakaat itu. Witir juga sebab dia ganjil. Ada ganjil 3 tu, bukan 2, 3. Orang kata kepada Ibnu Abbas, macam mana? Sebab orang tu tak tahu. Dia kata, biarlah, innahu la faqih. Apa kamu nak sebutnya? Dia tu faqih. Dia sebut faqih. Bila sebut faqih, jangan kita ingat ahli fiqh biasa. Tidak. Faqih di situ maknanya mujtahid. Makna Sayyidina Muawiyah ni berdasarkan pengakuan sahabat adalah mujtahid. Kalau tidak sabit itulah, kerana itulah kalau kita kata dia ni tak tahulah mujtahid ke tidak. Tengok dia tu jadi apa? Jadi khalifah kan? Bila jadi khalifah ni, salah satu syaratnya adalah mujtahid. Tengok kitab mana pun. Di zaman awal dulu begitu caranya. Bukan seperti sekarang ni. Di mana pemimpin tak tahu apa pun. Baca Quran pun tak betul. Dulu tidak. Kalau kata pemimpin, dialah kalau nak sembahyang jenazah, nak sembahyang biasa, dia jadi imam. Itu pemimpin di peringkat masing-masing lah. Di peringkat masing-masing. Syarat dia mujtahid. Dan Ibnu Abbas kata dia faqih. Bila dia sebut sini faqih, mujtahid lah. Memang Sufyan Ats-Tsauri ni mujtahid. Abid ni ahli ibadat. Orang tasawuf kata imam lah, imam dalam tasawuf. Memang dia ni abid, ahli ibadat. Imam, bila kata imam tu imam, memang dia ada mazhab dia. Mazhab dia sendiri. Nak tahu mazhab dia di mana? Belajar Tirmizi. Imam Tirmizi selalu kata, inilah pendapat Sufyan, kata dia. Dia selalu sebut. Dia tak sebut Syafi'i, dia tak sebut. Dia tak sebut Hanafi, dia tak sebut. Tapi Sufyan dia sebut. Sufyan dia sebut. Mungkin kita tak dapat dalam kitab-kitab lain, tapi dalam kitab Tirmizi kita akan dapat apa pendapat dia, apa mazhab dia dalam sesuatu masalah. Itu maksud imam. Dan hujjah. Hujjah hadis yang diriwayatkannya boleh kita jadikan hujjah dalam agama. Boleh kita pakai, boleh kita nak fatwakan berdasarkan riwayat dia tu dan sebagainya. Itu makna hujjah. Tidak semestinya kalau seorang perawi itu dikatakan thiqah, dia terus hujjah. Tidak. Apalagi kalau dikatakan saduq saja, itu lafaz ta'dil yang rendah. Tidak semesti hujjah. Mana kita boleh tengok hadis dia, tapi kalau nak buat hujjah hadis dia tu tak boleh. Nak lawan ke, ataupun kita nak bantah, nak tolak yang lain dengan sebab ada ini, tak boleh. Tapi kalau hujjah, boleh. Kita tak mahu pakai itu, kita nak pakai ini sebab ini hujjah, riwayat dia. Tapi riwayat dia pun banyak syarat lagi lah. Tengoklah, misalnya dalam satu sanad tu, silsilah sanad itu semua macam dia ke? Tidak kan? Macam di sini tidak. Kalau dia saja, memang hujah. Kalau dalam sanad itu semuanya hujah, itu lagi kuat lah. Lagi kuat lah. Jadi ini kalau kita tengok sini kan, thiqah 1, hafiz 2, faqih 3, abid 4, imam 5, hujjah 6. 6 lafaz ta'dil yang disebutkan oleh ulama untuk dia. Mana sangat tinggi. Kalau macam ni sangat tinggi. Salah seorang tokoh tabaqah ke-7. Ini berdasarkan kitab-kitab rijal dia sebut begitu. Tabaqah ke-7 ni adalah dalam istilah masing-masing yang tidak sama. Orang ni begini, orang ni begini. Dari segi dia tu tabi'in atau tabi'in ke, peringkat mana, peringkat awal, tengah, ataupun kemudian,
Itu mengikut pembahagian masing-masing pengarang lah. Bila kita berjumpa macam ni, kena tengok di permulaan dia, muqaddimah dia tu, dia istilah dia pakai macam mana, kita kena tengok situ. Beliau kadang-kadang melakukan tadlis. Tadlis ini suatu cara riwayat yang tidak disenangi sebenarnya, kurang elok. Dia tak sebut orang yang dia ambil tu sebenarnya sesuatu hadis itu daripada dia tak sebut. Dia terus sebut daripada orang yang di atas dia, atas orang tadi, orang yang betul-betul dia ambil, dia tak sebut. Dia ambil daripada orang di atas lagi daripada itu. Macam inilah kita biasalah, Ahmad bin Hanbal, kita tak sebut ayah dia yang sebenarnya. Hanbal itu bukan ayah dia, Hanbal itu datuk. Jadi kita telah melakukan tadlis lah kira-kiranya. Ahmad bin Muhammad, ayahnya nama Muhammad sebenarnya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ada kalanya kita tak sebut. Tak sebut tu adakah dengan maksud menipu atau macam mana? Tengok keadaan lah. Kalau dengan maksud menipu, orang kata nak sembunyikan punca, itu tak boleh lah. Sebab dia tak sebut, kenapa? Sebab guru dia tu lemah. Kalau sebut, orang tawar hati lah, nak tengok. Orang tak mau timbul. Selalunya orang yang sembunyikan guru ini ataupun mana-mana perawi ini, dia ada masalah, perawi itu. Jadi Sufyan ini kadang-kadang dia ada melakukan tadlis, tapi dia melakukan tadlis macam kita tadliskan tadilah ayah Imam Ahmad itu, Ahmad bin Hanbal. Kita pun melakukan tadlis, tapi semua orang tahu, bukan ada penipuan apa-apa, tak ada. Dia biasa orang Arab ni, dia begitu dia sebut. Jadi dia bin tu, kadang-kadang bin itu bin datuk. Datuk tu bukan datuk yang pertama, datuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang mana satu susah nak tahu. Cuma dari segi imla Arab, dia adalah kaedah-kaedah dia. Kalau Ibnu ada alif sebelum ba, menunjukkan yang selepas itu bukan ayah dia yang sebenar. Datuk yang pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau ba tu tak ada alif, itu mana yang selepas Ibnu itu memang ayah. Itu kaedah tu, masuk dalam kaedah tu. Tapi kadang-kadang kaedah ni dia tidak dipakai pada semua tempat, mengelirukan juga. Tapi itu termasuk dalam kaedah. Macam Ibnu Rushd. Rushd tu datuk yang keberapa? Dia 3 keturunan tu, Muhammad bin Muhammad. Atas lagi daripada tu, baru Rushd. Jadi Ibnu Rushd dia ada alif sebelum ba tu bin. Mana Rushd itu bukan ayah dia, datuk yang keberapa itu tak tahu. Itu kena tengok silsilah nasab dia lah. Kenapa dia buat begitu? Mungkin kita tanya kan, kenapa dia buat begitu? Sebab dia begini, kita tak ambil berat sangat benda-benda macam ni. Tak ambil berat. Dia orang Arab, dia ambil berat sangat pasal keturunan. Dululah, sekarang ni tidak juga. Sekarang ni tidak. Dulu. Jadi kadang-kadang dalam keluarga kita ni kan, kalau kita perhatikan, kalau kita ikut pun bagus juga ni, ada tamadun orang kata. Ini pun satu sudut tamadun juga. Takkanlah dalam keturunan kita ni dia semua ahli ilmu semua. Akan ada satu peringkat kan, yang dia tu jahil, mungkin buta huruf pun ada. Nenek moyang kita ada yang macam tu. Jadi dia begini, bila dia kaitkan dengan datuk tu, datuk itulah kira-kiranya dalam keturunan dia, dalam keluarga dia yang mula-mula membawa perubahan, yang banyak berjasa kepada zuriatnya. Itulah yang disebut, ditonjolkan. Itu sebabnya, sebagai mengenang jasanya. Sebagai mengenang jasanya. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang ini orang sebenarnya, datuk kita yang pertama, itulah yang mula buat perubahan. Sebelum itu penyambung ayat.
ataupun macam-macam teruk sebelum itu. Jadi takkan nak sebut ni macam tu, takkan nak sebut, memalukan saja. Sebut-sebut ni yang ada jasa, dia siapa dulu. Dan itu menjadi motivasi kepada anak cucu yang kemudian ini. Siapa Datuk dia ingat. Jadi tak patutlah buat benda-benda macam ni. Kita kena ikut cara dia. Itu dia ada semangat. Itulah cara bertamadun. Kita yang tak sebut tu macam-macam sebab kan. Sebab kalau sebut memalukan buat apa. Baik lagi tak payah sebut. Jadi dia melakukan tadlis. Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 77 Hijrah. Jadi mana peringkat awal ni, kalau nak kiranya peringkat awal. Kalau Imam Abu Hanifah 80. Mana dekat-dekat itulah. Lebih kurang sebaya lah. Dan meninggal dunia pada tahun 161 Hijrah. Kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Tabaqat Al-Mudallisin. Jadi tadi dikatakan dia ni melakukan tadlis. Jadi tadlis macam mana yang dia lakukan? Adakah sampai menjejaskan kedudukannya? Jadi mudallis ini pun dia banyak peringkat pula, banyak jenis pula. Sehingga ulama-ulama rijal macam Hafiz Ibn Hajar tu dia buat bahagian mudallisin sahaja. Kitab rijal tu banyak pecahannya pula. Bahagian perawi-perawi yang melakukan tadlis sahaja ada berapa macam. Ada banyak kategorinya. Ini yang ni diletak sini, ini diletak sini. Jadi kalau kita nak cari senang, tengok kitab itu. Al-Wahimin misalnya, perawi-perawi yang wahab, keliru, dia ni bercelaru riwayat dia. Dia kumpulkan setempat. Begitulah caranya. Perawi-perawi dhaif setempat. Perawi-perawi yang dianggap sebagai hafiz hadis, kitab lain pula, Tazkiratul Huffaz misalnya. Itu bidang hadis ni memang luas lah. Memang luas. Kalau kita nak satu-satu tu pun habis hayat. Tapi orang-orang yang hebat macam Hafiz Ibn Hajar, itu Allah SWT kurniakan untuk dia. Dia tu macam, kalau kita kata mukjizat, orang-orang macam ni lah, mukjizat Nabi selepas Nabi wafat pun boleh. Sebab jarang ada yang macam ni, jarang ada. Jadi dia ada masa tu sempat dia buat itu, buat ini, dia buat yang besar-besar. Orang kemudian ni tumpai dia saja. Orang kemudian ni nak buat satu yang dia buat saja pun tak mampu. Macam mana dia boleh buat sampai begitu sekali? Padahal umurnya lebih kurang dengan orang kemudian juga. Kalau nak kira susah lagi zaman dulu. Itu keberkatan ilmunya. Allah SWT nak menunjukkan sesuatu. Perawi-perawi mudallis itu ada banyak peringkatnya. Pertama ialah golongan yang jarang sekali dikatakan begitu, seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini dikatakan mudallis tapi jarang sekali. Kedua ialah golongan yang tadlisnya dapat diterima para imam hadis. Riwayat mereka tetap dimasukkan ke dalam kitab-kitab sahih, memandangkan ketokohannya. Dan sedikit pula tadlis yang dilakukan, dinisbahkan kepada sekian banyak riwayat yang dikemukakannya. Nak banding dengan begitu banyak riwayat dia tu, adalah setepat dua yang dia buat itu. Itu pun dikatakan mudallis juga. Tapi ini peringkat yang kedua, yang mana ni Sufyan Tsauri ni masuk yang ni lah. Tak jadi masalah, tak apa, boleh diterima. Dan ketiga ialah golongan yang tidak melakukan tadlis, melainkan daripada perawi yang thiqah, seperti Sufyan bin Uyainah. Jadi dia buang perawi di atas dia terus ambil atas. Macam kita lah, kita kata Nabi SAW bersabda, mana kita sebut perawi di tengah tu? Tak ingat pun. Kalau ingat, dia sengaja tak sebut untuk ringkas. Sebab yang kita naknya sabda Rasulullah SAW tu. Begitu juga kadang-kadang perawi dia tak sebut semua. Kadang-kadang orang-orang yang cerita tu, mata rantai tu, dia tak sebut semua. Dia terus ambil yang di atas. Ini tujuannya untuk ringkas.
Bukan dia ada maksud nak menipu, nak apa. Sebab orang tahu latar belakang dia tu macam mana. Orang tahu dia tu siapa. Dia tu seorang yang dipercayai sangat. Kemudian apa ni, dalam kurungan tu saya buat kata Imam Tirmizi lagi. Ini ialah terjemahan yang dipilih penulis untuk menterjemahkan kata singkatan ha selepas perkataan Sufyan dan sebelum kata Imam Tirmizi wa haddatsana Muhammad bin Bashar. Ini saya sudah jelaskan dulu. Perbincangan tentangnya telah pun berlalu dengan panjang lebar di bawah nota 10 yang lalu. Tengok sana macam mana cara nak sebutnya. Kemudian selepas dia tu nak sebut macam mana, semua ada diceritakan di sana. Saya rasa tidak perlu diulangi dah. Cumanya kalau lain kali kalau tengok macam ni dalam kurungan tu, saya buat begitu, itu maksudnya mewakili ha tu lah, mewakili ha. Muhammad bin Bashar, saya buat dalam kurungan juga. Yang ini seperti mana 3 orang gurunya yang disebutkan sebelum ini. Mereka tu ambil daripada Waqi'. Ini Muhammad bin Bashar juga guru dia, tapi dia tidak ambil daripada Waqi', dia ambil daripada orang lain. Muhammad bin Bashar juga beriwayatkan kepada kami, katanya Abdurrahman bin Mahdi. Dia ambil daripada Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ambil daripada Sufyan. Sufyan tadi, situ bertemu pula sanad. Muhammad bin Bashar, siapa Muhammad bin Bashar? Beliau digelari Bundar. Kalau sebut Bundar, inilah Muhammad bin Bashar. Bun dalam bahasa Farsi berarti buku, buku tulis atau buku catatan. Dar pula berarti empunya atau yang mempunyai. Itu dar. Beliau digelar begitu kerana mempunyai buku-buku catatan hadis yang dicatatnya dengan amat teliti. Imam Az-Zahabi di dalam Tazkiratul Huffaz, di buku rijal yang mengumpulkan perawi-perawi hafiz hadis sahaja. Bundar seorang hafiz besar dan imam. Itu yang dia sebut. Mana hafiz, bukan hafiz biasa, hafiz besar, dan imam. Ini lafaz ta'dil itu, lafaz ta'dil. Kena fahamlah. Mungkin ada di antara kita yang tak faham itu apa itulah pula lafaz ta'dil. Jadi kita ringkas lafaz ta'dil lah. Lafaz ta'dil, tajrih, mana lafaz untuk mengkredit, mendiskreditkan seseorang lah, kita kata begitulah. Mana tadi? Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Bashar bin Uthman Al-Abdi Al-Basri Al-Nassaj. Jadi Al-Basri maknanya orang Basrah, tinggal di Basrah. Al-Nassaj itu kerjanya atau kerja nenek moyangnya, keluarganya, iaitu menenun, tenun. Jadi tukang tenun, bukan tenun dah. Tenun kain. Itu kerja dia. Mereka ni ini budaya Arab. Tamadun dia begitu. Dia bangga dengan sebut kerja dia. Bukan menumpang orang, tidak. Dia berdikari. Kerja dia buat sabun ke, kerja dia buat minyak ke, zayat ke, saman ke, jual minyak sapi ke, atau buat minyak sapi ke, ataupun macam di sini Nassaj, dia menenun kain kan, dia bangga. Kadang-kadang bukan dia pun, ini keturunan dia dahulu. Mereka hidup berdikari, bukan peminta sedekah, tetapi orang yang ada kerja, ada kerja, ada pendapatan dia sendiri. Dia bangga. Jadi An-Nassaj itu dari sudut itulah, dari sudut itu disebut semuanya. Beliau ialah seorang alim hadis di Basrah, teguh dan kukuh
dalam riwayatnya. Muhammad bin Bashar tidak mengembara dan merantau ke mana-mana untuk mencari ilmu semasa hayatnya, semasa hayat ibunya, semata-mata untuk berkhidmat kepadanya. Kita boleh pelajari, tengok latar belakang perawi ini salah satu dia. Dia tak pergi ke mana-mana. Semasa ibu dia ada, dia khidmat kepada ibu dia. Tak pergi ke mana-mana. Dia belajar pun di tempat dia saja. Beliau baru merantau untuk mencari ilmu setelah ibunya meninggal dunia. Beliau telah menerima hadis daripada Mu'tamir bin Sulaiman, Gundar, Yahya bin Sa'id dan perawi-perawi yang seangkatan dengan mereka. Ramai sekali tokoh-tokoh hadis menerima hadis daripadanya. Kata Abu Hatim, Muhammad bin Bashar adalah saduq. Al-Ijli pula berkata, beliau thiqah, banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada perawi ini yang tak banyak meriwayatkan hadis, ada yang banyak. Dia ni yang banyak meriwayatkan hadis. Di dalam kitab Tauhid, Ibnu Khuzaimah berkata, haddatsana imam ahli zamanih fil ilmi wal akhbar, Muhammad bin Bashar. Bermaksud imam orang-orang di zamannya dalam ilmu dan hadis. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami. Jadi dia sebut begitu. Ibnu Khuzaimah itu kan seorang yang hebat dalam hadis, jadi dia sebut imam di zamannya, Muhammad bin Bashar. Kata Az-Zahabi, pendapat orang-orang yang mendhaifkan Muhammad bin Bashar tidak perlu diambil kira. La yu'ba'u bihi, la yultafatu bihi, la yultafatu ilaihi, la yu'ba'u bihi. Begitulah lebih kurang. Mana? Tidak perlu diambil kira. Para ulama kemudiannya berijma' tentang boleh berhujjah dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Muhammad bin Bashar meninggal dunia pada tahun 252. Jadi kenapa Imam Zahabi kata begitu? Saya tak masukkan semuanya. Saya tak masukkan semuanya sebab ada orang yang mendhaifkan dia, ada juga. Jadi perawi-perawi ini kita kena tengok mana yang lebih kuat, dan mana yang lebih sesuai. Kena tengok, kena fikirlah, tengok. Kita nak terima orang yang mentajrihkannya ke atau mentakdilkannya. Macam di sini ada, tapi Imam Zahabi kata tak perlu kita hiraukan. Sebab manusia ni nak cari orang tak ada kata apa-apa pada dia susah juga. Susah juga. Kadang-kadang orang yang baik tak ada salah apa-apa pun boleh orang kata dia salah. Boleh orang tuduh macam-macam dia kan. Bukan sekadar mendhaifkan, bahkan ada ulama rijal juga yang mendustakannya. Al-Fallas, misalnya kadzabahul Fallas. Dalam Mizanul I'tidal disebutkan Al-Fallas mengatakan dia dusta. Tetapi orang tak heran. Sebab apa orang tahu dia ni tidak seorang yang benar dan amin. Macam mana dia boleh kata begitu? Fallas ini hebatlah, memang orang hebat, tokoh rijal juga. Bukan nama sebenarnya tu pun. Fallas maknanya orang yang dapat membezakan duit palsu atau duit asli. Itu mana fallas. Dia tahu beza. Dia tengok, dia tahu dah. Sebab hebatlah. Yahya bin Ma'in antara tokoh rijal yang mengatakan dia dhaif. Orang besar-besar juga Yahya bin Ma'in. Tetapi itulah seperti kata Imam Zahabi, betul kata dia. Kita berapa ramai imam-imam lain terima dia, tak apa. Imam Abu Daud mengatakan saya tulis hadis daripada dia sebanyak 50,000 hadis. 50,000 hadis. Banyaknya hadis pada dia. Dan dia ada buku tu, ada buku catatan dia. Itu yang kuat tu, jadi kuat. Imam Abu Daud kata, kalaulah dia ni seorang yang saya fikir tidak baiklah, tentu saya tak tulis, tak ambil hadis daripada dia. Mana Imam Abu Daud ambil tu, dia percaya. Dia percaya. Ini berkenaan dengan Muhammad bin Bashar.
Jadi kesimpulannya, ulama-ulama rijal kemudiannya ijma' mengatakan dia boleh diterima. Tapi pernah ada di suatu peringkat mana orang adalah yang mempertikaikannya tu. Mungkin adalah dalam banyak-banyak khazanah hadis itu dia ada sesuatu yang tak kena menyebabkan mereka tu kata begitu. Jadi itu kita kena tengok lah. Benda-benda macam ni kena tengok dalam kitab-kitab rijal hadis. Dia ambil daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi kita ni duduk bincang tentang orang saja malam ni. Hadisnya tak tahu di mana lagi. Tapi dah nak belajar Tirmizi betul, macam itulah. Yang lengkap mesti kena bincang lah perawi-perawi dia tu. Barulah ada artinya, ada maknanya. Abdul Rahman bin Mahdi 45. Abu Sa'id, itu kunyahnya, Al-Basri Al-Lu'lu'i, seorang hafiz dan tokoh utama hadis. Ini orang besar ni, Abdul Rahman bin Mahdi ni sangat besar orangnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Umar bin Dzar, Ikrimah bin Ammar, Syu'bah, Ats-Tsauri, Malik, dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula antara lainnya ialah Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ibnu Ma'in. Ali Ibnul Madini berkata, orang yang paling alim tentang hadis ialah Ibnu Mahdi. Abu Hatim berkata, beliau seorang imam thiqah, lebih kemas daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lebih teliti daripada Waqi'. Maknanya hebat sangat ni, Abdul Rahman bin Mahdi. Kata Ahmad, apabila Ibnu Mahdi meriwayatkan hadis daripada seseorang, maka ia adalah hujah. Al-Qawariri pula berkata, Ibnu Mahdi pernah mengimlakkan kepada kami berdasarkan hafalannya sebanyak 20,000 hadis. Dibaca saja. Ada murid-murid tulis, bukan tengok kitab pun, dia sebut dengan sanad-sanad ni semua. Macam tu dia ni. 20,000 hadis. Bukan jalan-jalan orang. Abdul Rahman bin Mahdi meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah di Basrah ketika berumur 63 tahun. Beliau mengerjakan haji setiap tahun. Ni antara yang disebutlah tiap-tiap tahun. Dia duduk pun di Basrah kan, tak jauh mana. Basrah ni di Iraq lah sekarang. Tapi pergi tiap-tiap tahun lah mengerjakan haji. Kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Sufyan, sekali lagi bertemu dengan Sufyan di sini. Sufyan tadilah juga, bukan Sufyan lain, Sufyan itulah juga, cuma melalui saluran yang kedua ataupun sanad yang kedua. Hadis ini dikemukakan oleh Imam Tirmizi melalui dua sanad. Sanad yang pertama melalui Qutaibah, Hannad dan Mahmud bin Ghailan. Ketiga-tiga guru Imam Tirmizi ini telah menerimanya daripada Waqi' yang meriwayatkannya daripada Sufyan. Selepas tahwil sanad, tahwil tu ha, yang ada ha, Imam Tirmizi mengemukakan pula saluran riwayat yang kedua. Ia berpunca daripada Muhammad bin Bashar. Beliau menerima hadis daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman seperti mana dalam saluran riwayat yang pertama juga telah meriwayatkannya daripada Sufyan. Jalan kedua-dua riwayat hadis ini telah bertemu dan menjadi satu apabila tiba kepada Sufyan. Itulah yang perlu kita jelas. Kalau tidak, orang-orang yang tak biasa kan, dia pun tak faham juga. Kadang-kadang imam Muslim sampai 10 saluran sana. Jadi itu kepada kita tak perlulah, tapi kepada ulama-ulama hadis perlu. Itu perlu sangat itu.
Perawi bagi kedua-dua tariq ini selepas Sufyan ialah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia mesti melalui ini perawi ini. Beliau menerima hadis ini daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, daripada Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Imam Tirmizi tidak menjelaskan identiti Sufyan. Sufyan manakah yang dimaksudkan oleh beliau? Itu masalahnya pula. Sufyan, tadi pun Sufyan, ini pun Sufyan. Nanti Sufyan yang tadi Sufyan lain, Sufyan ini Sufyan lain. Tapi kalau tengok kepada gurunya itu sama, Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu sama. Situ juga perginya, dia ambil daripada orang yang sama. Jadi ini Sufyan yang mana? Sebab ada seorang lagi Sufyan yang tidak kurang hebatnya juga daripada Sufyan ini, iaitu Sufyan bin Uyainah. Kekeliruan mungkin timbul di sini kerana terdapat dua orang perawi masyhur yang dikenali dengan nama Sufyan, iaitu Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Malah di dalam kitab-kitab hadis dan fiqh, apabila disebutkan Sufyanain, dua orang Sufyan, maksudnya inilah Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Kedua-duanya merupakan tokoh muhaddis dan mujtahid yang amat terkenal, dan banyak sekali boleh diketemukan pandangan dan pendapat mereka di dalam kitab-kitab hadis dan fiqh. Kedua-duanya hebat. Kedua-duanya berkongsi murid dan guru. Juga itu yang jadi susah. Kadang-kadang sebut Sufyan saja, semua yang mana. Tapi tak kisah sebenarnya kalau Sufyan mana pun, sebab kedua-duanya orang yang hebat. Kedua-duanya orang yang amanah. Jadi hidup pada zaman yang sama, berkongsi guru dan murid yang sama, ramailah sama, tapi ada juga yang berbeza. Cuma para ulama mengatakan Sufyan Ats-Tsauri lebih tua daripada Sufyan bin Uyainah. Jadi menyebutkan Sufyan sahaja boleh mengundang kekeliruan tentang pribadi sebenar yang dimaksudkan. Kekeliruan ini sebenarnya boleh terhapus dengan melakukan pengkajian dan penyelidikan terhadap kitab-kitab takhrij hadis. Jadi kalau kita nak tahu Sufyan mana, dia satu kerja. Ini kerja ulama hadis lah. Kalau zaman dahulu belik kita. Zaman sekarang ni banyak senang lah. Banyak senang. Kitab-kitab takhrij hadis seperti Nasbur Raya, banyaklah kitab takhrij, menegaskan bahawa Sufyan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita tengok kitab takhrij hadis, misalnya Nasbur Raya fi takhrij ahadits al-Hidayah. Kitab Hidayah ni kitab fiqh Hanafi yang masyhur, yang sangat istimewa kitab itu. Orang yang belajar kitab tu dia tahu macam mana kitab. Hadis-hadis dalamnya ditakhrijkan oleh seorang tokoh bernama Az-Zaila'i. Nasbur Raya. Hafiz Ibn Hajar pun ada takhrij juga hadis Hidayah. Beliau mempunyai mazhab dan pengikutnya yang tersendiri di zaman kegemilangan ilmu hadis dan fiqh. Namun pengaruhnya tidak kekal lama, kerana kemudiannya ia tidak diamalkan lagi oleh orang ramai. Pada masa kini pendapat dan ijtihadnya boleh didapati dan diketemukan di celah-celah kitab yang pelbagai. Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri di dalam Al-Arfus Syadhinya juga menyetujui bahawa Sufyan yang dimaksudkan oleh At-Tirmizi di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri. Penegasan para ulama tentang Sufyan yang dimaksudkan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri sebenarnya bersandarkan kepada beberapa riwayat. Yang dia kata ini Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan Uyainah. Dia tahu di mana pula? Tahu daripada hadis. Tengok kitab-kitab hadis. Antara lainnya ialah riwayat Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Hadis ni
hadis ini juga, tapi melalui riwayat Abdul Razak. Dia sebut dalam tu Ats-Tsauri. At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, dan Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubranya, semua ada sebut. Bila dia kemukakan riwayat ini, saluran riwayat ini, dia sebut Sufyan itu Ats-Tsauri. Daripada situlah ulama-ulama tahu bahawa Sufyan yang dimaksudkan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Ruslan di dalam matan Zubatnya, yang disusun dalam bentuk nazam, bahkan telah meletakkan kedudukan Sufyan setaraf dengan imam-imam mujtahid yang lain seperti Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ibnu Ruslan ini salah satu kelebihan yang saya rasa, saya dapati di pondok. Saya pun hafal juga kitab ni, Matan Zubat ini, macam Alfiyah Ibnu Malik itu pun hafal. Sebab di pondok dia kuat penekanan kepada hafal-hafal kitab-kitab macam ni. Jadi matan Zubat itu dia hafal. Ada yang belajar, ada yang tidak, macam-macam. Dalam tu dia ada sebut Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Bermaksud Imam Syafi'i, Malik, An-Nu'man. Nu'man tu Imam Abu Hanifah lah namanya yang sebenar, An-Nu'man. Ahmad bin Hanbal, Sufyan, disebut Sufyan, tengok Sufyan, dan sekalian imam-imam yang lain selain mereka. Imam-imam yang lain ramai lagi selain mereka berada di atas petunjuk, yakni di atas kebenaran. Perbezaan pendapat mereka merupakan rahmat untuk kita. Kalau orang yang belajar betul-betul di pondok pun belajar betul-betul, dia baca ini, dia mesti faham. Tak ada ta'assub sebenarnya. Tak ada ta'assub. Semua imam ini, kata Ibnu Ruslan, boleh pakai rahmat untuk kita. Ada pun orang yang jadi ta'assub, yang jadi fanatik sangat dengan mazhab ni, mungkin dia tak baca ni, dia tak belajar ni. Ini orang Syafi'i, Ibnu Ruslan Syafi'i, dan dia terbuka. Disebut di sini Sufyan mana? Sufyan inilah. Atau kalau kata Sufyan yang seorang lagi pun memang imam mujtahid juga. Kesimpulannya ialah Sufyan merupakan madar atau paksi kepada hadis yang sedang dibincangkan ini. Dia adalah paksinya. Tidak kira saluran riwayat mana pun di antara kedua riwayat yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, ia tetap melalui Sufyan juga akhirnya. Panjang lagi rasanya ni, tak sampai lagi ni, tak habis lagi. Tentang perawi pun tak habis lagi. Kemudian Sufyan ambil daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ni dalam kalau dalam sanad ini yang bermasalahnya dia, yang bermasalah sedikit. Kalau nak kira tadi kan tokoh-tokoh hebat saja, hadis ini jadi jatuh darjatnya, kerana dia yang dikira dalam sesuatu hadis ini bukan semua, ada seorang saja. Kalau yang itu lemah, dikira hadis itu lemah. Tak kira yang lain-lain tu orang kuat-kuat pun tak kira. Dia kira taraf hadis, dia kira berdasarkan yang paling rendah dalam sesuatu sanad itu. Bukan dikira yang paling tinggi. Orang yang paling tinggi dalam sanad itu tidak. Jadi adalah Imam Malik siapa pun, Sufyan Ats-Tsauri pun, dia tidak akan jadi sahih hadis itu dengan sebab adanya perawi macam ni. Di sini masalah. Jadi siapa? Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Aqil itu Aqil bin Abi Talib, saudara kepada Sayyidina Ali. Itu anak cucu dia lah ni. Kunyah beliau ialah Abu Muhammad. Ibu beliau ialah Zainab binti Ali bin Abi Talib.
Beliau meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri dan daripada pakcik sebelah ibunya, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar, Jabir, Anas dan lain-lain. Antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula ialah Muhammad bin Ajlan, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Syarik dan lain-lain. Pendapat para ulama rijal tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil secara lebih terperinci akan menyusul kemudian, insya-Allah. Memang sudah tulis pun dalam ni pun ada. Sebab apa saya tidak bincangkan terus di sini? Sebab Imam Tirmizi ada buat komentar tentang dia. Selepas dia kemukakan hadis, dia ada, tadi kita bacakan tadi, mana? Ini nota dia ni, komentar dia di belakang. Di belakang muka surat 50. Surat 50. Di situ saya bincangkan di situ. Bagi ruang untuk dia di situ. Banyak perbincangan tentang dia. Nanti kita akan sampai situ, kita akan bincang lah. Buat masa sekarang ni tak mau bincang lagi. Tapi dialah sebenarnya yang bermasalah, yang menyebabkan hadis ini jadi jatuh. Tidak sampai ke peringkat sahih. Sebenarnya peringkat hasan sahaja. Peringkat hasan sahaja. Tapi Imam Tirmizi mengatakan sahih. Itu akan kita bincang juga kemudian nanti, apa maksudnya. Jadi rasanya untuk kali ini setakat itu sajalah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya. Ada apa-apa nak bincang? Ya. Waalaikumsalam. Itu laqab. Asal makna thaur, thaur makna lembu. Tidak dijelaskan pula apa itu. Ya. Waalaikumsalam. Adakah satu hadis itu akan taraf dia akan kurang sekiranya di dalam rangkaian perawi itu, macam katakanlah kita macam tadi itu ada Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Galian, dia meninggal pada 239 Hijrah. Tetapi ada seorang perawi itu lahir pada 229 Hijrah. Maknanya dalam tempoh daripada 1 atau 10 tahun tu dia akan dapat hadis itulah. Contohnya lah, adakah hadis tu akan menjadi lemah sebab seorang budak yang dalam umur 10, antara 10 tahun tu yang mendapatkan hadis tu? Kena tengok dari segi umur, dipanggil sinnut ta'ammul, umur yang layak menerima hadis itu. Adakah dia sudah sampai ke peringkat umur itu? Kalau sudah sampai ke peringkat umur itu, tak kira walaupun budak pun boleh diterima, tidak jadi kurang dengan sebab itu. Sebab dia orang zaman dahulu dia belajar daripada budak lagi, daripada dia masih budak-budak lagi. Kemudian dia jadi alim besar. Hadis ini lebih banyak penekanan dari sudut nak mengingat hadis pada masa itu, ketika kitab ni belum ada lagi banyak. Jadi masing-masing nak bukukan kitab itu. Jadi nak bukukan hadis tadi dalam kitab. Jadi dia tak kira sangat dari segi kefahamannya, alimnya tak kira sangat. Yang dia kira dari sudut dia ingat dengan baik ke tidak. Jadi benda macam ni budak pun ada kalanya budak lebih ingat lagi daripada orang tua kan.
Jadi dengan sebab itu dia tidak menyebabkan jadi kurang dengan sebab itu, dengan sebab dia terima pada masa budak. Cuma budak tu kena tengok peringkat mana. Jadi macam-macam pula pendapat ulama berkenaan dengan umur layak menerima riwayat itu. Ada yang mengatakan mumayyiz, itu paling bawah lah. Dia sudah dapat membezakan baik buruk, kotor, suci, sekurang-kurangnya. Tapi kebanyakan ulama ini lebih kuat lah kalau nak kira 10 tahun ke atas. Jadi kalau bawah daripada itu mungkin dia tak faham kau, cerita benda lain dia faham macam lain kau. Walaupun dia sudah boleh beza benda-benda tu, tapi ini lain cerita ni, sebab berkait dengan hadis. Mungkin guru itu dia idraj, dia masukkan kata-kata dia, budak ni tak faham, dia ingat hadis. Jadi di situ menyebabkan jadi kurang elok lah kalau bawah daripada tu 10 tahun ke atas. Begitu. Dan dia tidak jadi lemah kerana itu lah. Tidak jadi kurang kerana itu. Sebab yang lebih banyak ditumpukan untuk hadis ni ialah dia ingatan dia tu. Ya. Apa? Sekarang kita peringat dia kanak-kanak kan. Apa nak baju dia janji moga dia apa, ada tak dia walaupun dia topik. Memang banyak benda-benda macam ni, banyak sekali di dalam kitab-kitab rijal ni dia sebut kalau perawi ni perawi sampai ke peringkat umur nyanyuk ke tidak. Dia sampai kepada peringkat umur ikhtilat ke tidak. Ini bercelaru jadi fikiran dia. Di situ mereka bezakan orang ni terima hadis, belajar dengan dia setelah dia nyanyuk. Orang ni pula dia belajar dengan dia sebelum dia nyanyuk. Dia mula nyanyuk pada tahun berapa disebut. Jadi ada juga perawi yang nyanyuk tetapi orang ni ambil ketika dia belum nyanyuk. Dia tu orang baik. Jadi hadis dia diterima, tapi setengah-setengah perawi tidak diterima. Kenapa? Kerana dia terima hadis tu daripada orang tadi selepas dia nyanyuk. Dapat dipastikan dalam kitab rijal memang ada sebut benda-benda. Dalam kitab rijal tu ada tarikh atau memang ada. Tarikh dia nyanyuk. Tarikh dia nyanyuk. Maksudnya tarikh yang dia terima, maksudnya umur. Ya. Setiap orang memang ada dalam. Ada. Memang hebatlah. Benda ni sebenarnya tak ada dalam dunia. Tak ada. Kita orang Islam nasib baik sebenarnya dengan sebab ada benda-benda macam ini. Semua ni kerana nak jaga hadis Nabi lah. Tu ya. Sampai begitu sekali. Ada apa-apa lagi? Ya. Adakah gelaran Imam Al-Ghazali Hujatul Islam? Apa? Gelaran Imam Al-Ghazali. Ya. Hujatul Islam. Adakah sama seperti yang dengan kepada Hujah. Tak, itu lain Hujatul Islam tu lain. Jadi istilah kemudian. Ini kalau kata hujah ni dalam hadis. Di sini kalau ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan perawi ni, dia Hujatul Islam tu lain. Ini hujah dalam hadis. Kalau Hujatul Islam tu dia dari sudut ini, peranan dia ini istilah kemudian lah. Peranan dia dalam mempertahankan Islam, dalam menghadapi pencabar-pencabar agama, menangkis atau menepis hujah-hujah musuh, menghadapi ahli bid'ah ataupun ahli-ahli fikir daripada aliran-aliran yang berbeza tu, dia dapat menyelesaikan masalah. Lebih banyak ke situ. Dia bukan ada kena-mengena dengan hadis. Tak ada. Imam Baihaqi dia dalam sekitar tahun berapa itu? Imam Baihaqi Awal lagi. berapa? 500 tahun? 300 tahun? Itu di peringkat awal. Sebelum itu
Kebanyakannya sebelum itu. Kalau kitab-kitab yang besar ini sebelum 500. Kalau 500 kemudian tu dia peringkat syarah hadis. Peringkat syarah hadis. Pensyarah hadis ni macam Imam Nawawi 600 tahun. Tahun abad yang ke-7 lah kita kata. Yang kelima apa ni, Qadhi Iyad apa semua pensyarah. Dah lebih 300 boleh ke kita terima hadis dia, sedangkan dah jauh. Yang kata Dari segi mana? dari segi tarikh. Dan dia begini, kalau imam-imam yang kemudian sedikit tu, dia sanad dia tu kata-kata dia sampai kepada Tirmizi juga. Cuma dia ada lagi sanad dia. Itu dalam kitab dia tu sanad dia bersambung sampai kepada Tirmizi, sama dengan yang dalam Tirmizi ni. Cuma dia tu panjang sedikit lah sebab dia kemudian. Jadi maknanya sebenarnya asal dia pada Tirmizi lah tadi. Ya, setengah-setengah lah. Setengah-setengah tu tak ada Tirmizi, orang lain melalui saluran yang lain. Begitulah. Ya. Buat masa sekarang lah, ada kita atau buku-buku yang nak mentakrif hadis kan, nak menurut taraf hadis tu, adakah itu jadi itu Macam mana? berdasar pada kita rijal dan apa yang hadis lah. Ada tak kita dia ribut untuk toko-toko yang kata hadis ni dia mentakrif hadis tu kita taraf dan menaikkan taraf, betul macam Albani kan. Ada tak dari segi akan datang ke yang Menaikkan taraf macam mana tu maksudnya? maksudnya ada tokoh yang tiba datang tu kata yang sebelum azan ni ada tu saya tapi dia kaji balik Itu biasa. Itu sentiasa ada, sentiasa ada, dan tidak semestinya orang yang tidak semasyhur itu segala pendapat dia lebih rendah. Tak mesti begitu. Jadi kita kena teliti. Semuanya memainkan peranan. Jadi ada yang dulu orang kata sahih, dia mari dia kata tidak sahih. Dulu orang kata tidak sahih, dia mari dia kata sahih. Macam-macam lah. Itu boleh berlaku dan sepatutnya kena ada lah. Sebab ini sentiasa terbuka. Kecuali benda-benda yang asas tu memang tak berubah dah yang tu. Hadis-hadis yang merupakan asas-asas agama telah menjadi amalan umum dah. Misalnya azan, benda-benda macam tu, itu tak ada berubah lah. Tak akan jadi dhaif dah. Dia dhaif ataupun sahih ni ketika belum dibukukan. Setelah dibukukan sudah selesai dah kalau nak kira. Cuma mungkin ada yang tak nampak di mana sudut kelemahan dia. Mungkin dia belum dicungkit. Tempat-tempat tertentu, bukan semua, tidak. Itu memang, itulah perlu kepada adanya ulama setiap masa, perlu kepada pengajian hadis ni sepanjang masa untuk jaga benda-benda macam ni lah. Sebab dalam kitab-kitab yang utama pun kadang-kadang belum lagi disentuh benda tu, yang dia bincang dulu perkara lain. Yang ni tengok ini sudut ini, cuba tengok dari sudut ini. Dia banyak faedah. Sebab apa? Sebab ini yang kita terima ni adalah mukjizat, adalah kalam seorang nabi, manusia yang terpilih. Jadi benda ni faedah dia tu tidak khusus untuk zaman dahulu saja. Mungkin orang zaman dahulu dia tak terfikir seperti apa yang kita fikir sekarang ni. Kita bukan setakat fikir, menjadi kenyataan dah sekarang ni. Misalnya jadi dia lebih nampak tentang hadis itu. Sebab hadis ni bukan untuk orang satu zaman, untuk sepanjang zaman. Boleh jadi yang datang kemudian tu dia lebih nampak maksud hadis itu, sebab itu berkenaan dengan zaman dia. Berapa banyak yang Nabi SAW sebutkan alamat akhir zaman, alamat zaman fitnah gini-gini. Benda tu tak ada pun berlaku lagi. Mereka tak tahu sejauh mana, sehebat mana benda tu. Tapi kepada orang yang hidup di zaman dia, dia lebih terasa. Dan kalau dia kata inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, mungkin pada ketika tak ada siapa pun yang akan bantah. Dia menonjolkan, menyerlahkan, menyatakan apa yang terselindung, tersirat di sebalik hadis-hadis yang sedia ada. Itu peranannya.
Ya. Dia contoh macam dekat Syiar Alam Nubala, dalam setiap pokok dia ada cerita-cerita contoh pasal Imam Al-Ghazali. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa cerita yang Imam Zahabi tulis tu benar? Kan kita nak pastikan. Satu, dia perlu ada orang-orang yang bertanggungjawab. Itulah perlu ada ulama ni. Inilah peranannya. Ulama ni yang kena sampai peringkat tu lah, boleh jaga kitab itu. Kitab tu ada yang makhtutat, yang masih bertulis tangan, ada yang sudah dicetak, ada yang baca. Kalau tak ada orang yang baca, tak jadi alim nak baca. Siapa nak baca Syiarul A'lam Nubala itu? Dia kena orang yang ahli dia juga. Bila dia baca, dia tengok, kenapa ni rasa pelik. Tengok dalam cetakan lain, tak ada pula. Misalnya yang saya pastikan sendiri, tentang Nur Muhammad itu dikatakan ada dalam Musannaf Abdul Razak. Saya cek dua edisi dia yang berbeza, tak ada pun. Tapi selama mana dah selama ini yang kata ada. Nuskah mana? Sebutlah nuskah mana yang kata ada tu. Kemudian duduk di mana, dia tengok di mana. Atau dia dengar orang kata ada, dia kata ada juga. Sekadar itu tak boleh. Benda-benda macam ni, itulah perlu adanya ulama. Sebab itu dia akan menentukan benda ni betul-betul ada ke tidak. Kalau ada pun, nak buat macam mana? Kalau ada pun, sama telah tak ada, memang tak ada pun. Kalau ada, kita nak buat macam mana? Jadi ini semua ni peranan ulama lah. Jadi macam kitab tu pun sama juga. Sebab berapa banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita ni, untuk satu jangka masa dia tak ada di dunia Islam. Misalnya kitab Tabari, Tabaqat Ibnu Sa'ad, itu ditashih oleh orientalis. Tabaqat Ibnu Sa'ad, dan sebahagian daripada mereka Padri. Kemudian baru tersebar di dunia Islam. Kitab-kitab yang macam ni kena berhati-hati. Dia ada di Leiden misalnya, dia ada di Paris, perpustakaan sana, dia ada di negeri ni. Sebab penjajah dulu kan dia ambil kitab-kitab ni bawa balik ke negeri dia, sehingga tak ada langsung di negeri kita. Lepas tu dia pula yang semoknya. Setengah tu didorong oleh memang minat untuk mengkaji. Setengah-setengah tu dia ada, mesti ada perancangan musuh Islam dia tu, dia bukan saya saja. Jadi kitab-kitab macam ni kena berhati-hati sangat. Tapi kalau macam Syiarul A'lam Nubala itu tak ada pula cerita tu. Tapi kalau tarikh Tabari, tarikh Tabaqat Ibnu Sa'ad, ini memang ditashihkan oleh mereka. Jadi kena berhati-hati sikit. Rasanya cukuplah sekadar itu dulu untuk Allah.